Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Aliafo. Hari ini 1 Zulhijjah 6 Oktober. Antara tajuk utama malam ini: Petronas bakal pelabur asing terbesar di Kanada. Tabung haji pastikan kelancaran pergerakan jemaah. Petronas bakal muncul sebagai pelabur asing terbesar di Kanada. Ia selepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan komitmen Petronas membangunkan sebuah stesen gas LNG dengan pelaburan mencecah $36 bilion Kanada. Pelaburan mega itu turut diyakini dapat memberi manfaat dan limpahan ekonomi kepada kedua-dua negara.